till they murder me. So alright gang, welcome back to my channel dan selamat Hari Raya. So hari ni adalah Hari Raya kedua, di mana kau? Aku nak pergi nak balik kampung lah. Korang pun dah tahu kan kampung aku kat mana, betul? Kampung aku biasalah, belah bapak aku dekat Kedah. So ni kita orang tengah siap-siap. Tapi sebelum tu kita orang tak gerak Kedah dulu. Kita orang pergi ke Keluang dulu untuk beraya ke rumah Pak Ngah aku yang kat Kelantan, yang anak tu yang video sebelum ni korang tengok. Okay, so kita orang beraya rumah pakcik aku dulu kat Keluang. So daripada Keluang kita orang akan gerak lah ke Kedah. So macam biasa lah geng, gerak tahun ni, gerak Kedah tahun ni, gerak raya, gerak dua kereta lah macam biasa lah. Adik ipar aku dengan aku lah, dengan mak bapak aku sekali. Alright, so apa, kita jumpa dekat jalan ataupun jumpa sekejap lagi. Let's go. So okay geng, ni apa, barang aku satu beg macam biasa. Ni barang mak bapak aku. Dan lagi barang adik aku dengan adik ipar aku, dia dah letak dalam kereta. Tahun ni adik aku dengan adik ipar aku bawa apa, bawa barang dia tak banyak. So adik aku pun raya dengan husband dia buat kali pertama tahun ni. Okay, kita jumpa dalam kereta je. Okay geng, tengok, ingatkan dah habis dah barang ni. Ada lagi. Ni. Ni dia. Ni satu kereta. Ni satu kereta. Ni satu kereta. Sekali kan ni. Ni Honda. Ni semua kereta Honda. Mira tak ada. Tapi kereta mana tak ada Mira. Ikut. Ni lagi tahun ni main kecil lah, tak main besar-besar lah. Ni budak-budak punya ni. Aku tak main yang kecil-kecil ni. Ni tolong lah. Aku main jenis-jenis macam ni. Ni. Nanti kita buat konten dekat Kedah pula, main mercun. Ni semua bapak aku punya kerja ni. Ni. Bapak aku dengan mak aku ni. Dia punya kerja ni. Mak aku ni juga ni, mak aku ni. Ni sekali lah ni. Ni 888. Machine gun. Alright geng, kita dah nak gerak. Macam biasa geng, tu kereta adik ipar aku, Wira. Macam tahun sebelum ni, kita naik Honda lah geng. Kita naik Honda. Barang semua dah ada kat dalam. Separuh kat sana, separuh kat sini. Jom kita jumpa dekat jalan. Bapak aku hijau, mak aku hijau, aku hitam. Let's jom. Duduk belakang ni seorang tak banyak barang. Lagi banyak barang. Lagi penuh. Baru tu malam kalau Oyin ada cakap, Oyin ikut baju tak? Aduh. Kalau Oyin ada malam cakap, nak ikut baju tak? Raya dah. Okay, sekarang kita baru melintasi Sungai Sayong. Sekejap lagi nak sampai ke Bandar Tenggara. Dekat mana tadi? Bukit Pasir. Yang BHP tadi. Tak ingat kat mana tadi, belakang tadi. Penuh. Ni kita lalu Bandar Tenggara. Jalan biasa aku lalu kalau balik Keluang. Ni kita tengok dekat Bandar Tenggara. Kita tengok Bandar Tenggara. Penuh. Okay, geng, kita dah sampai ke Bandar Tenggara geng. Kita tengok Petron dia. Yang kan sebut hitam kan? Petron dia kita tengok. Penuh tak penuh? Yang kan sebut hitam. Oh, penuh. Oh. Penuh. Penuh. Alright gang, kita dah sampai rumah. Ni. Warna purple.
Ni kita ke rumah dulu. Lepas tu baru pergi rumah pakcik aku. Gendong. Ni kita ni. Tak mercun je lah ya. Mercun je lah, letak dalam, yang lain tak payah lah. Mercun ni kita letak kat rumah ni. Lepas tu kita shoot pergi rumah pakcik aku. Jom. So okay geng, kita dah letak barang makan, baju-baju. Ni nak pergi rumah Pak Ngah. Jom. Ni yang ni tak habis-habis ni. Tak, memang tak habis-habis. Memang tak habis-habis Pak. Tak habis-habis ambil gambar. Aduh. Pergi dua kereta. Jom kita jumpa dekat rumah Pak Ngah tu. Alright geng, kita dah sampai ke rumah Pak Ngah aku. Sana. Okay, jom. Nak makan, tengok Pak Ngah aku masak apa. Alright geng, kita dah sampai. Ni rumah Pak Ngah aku. Ramai. Okay, jom. Beraya. Dia suka dia pulang aku punya data, aku punya wifi sebagainya. Aku buat jago sebenarnya, aku memang kerja. So alright geng, kita orang pun dah settle beraya rumah Pak Ngah aku. Ni kita orang balik rumah, nak relax je, tidur je. Sekejap lagi lebih kurang pukul, tengok lah, pukul 11 ke 12 malam ke kan, baru gerak pergi balik kampung. Okay, kita sambung malam nanti. Jumpa malam nanti. Aku dah ngantuk lah bagai lah. Okay, siap. Tengok geng, janji nak main kat Kedah. Ujung-ujung main kat sini. Nampak tu. Terbakar lagi. Tadi sini terbakar geng. Terbakar lagi gerang. Masing-masing. Ni nak pergi beli lagi ni. Pergi beli lagi Astaghfirullahaladzim. Bahaya tu gasing. Sabar orang tengah ni. Ada orang dia. Aku dah telik, tak boleh nak tarik. Mau balik betul? Belum. Mahal tu. Abang mahal tu. Abang kau balik lah. Tak edit. Apa kau balik kan? Makin balik gini. Aman tak? Weh. Mana? Mana tu? Masing-masing. Ada sambung. Aku tak tahu. Masing-masing punya kerja. Ghost Rider. So alright geng. Okay, kita dah nak gerak. Ni tak habis-habis dengan mercun. Tak sudah-sudah dengan mercun dia. Okay, kita dah nak gerak. Sekarang dah pukul 12.45 pagi. Kita gerak daripada sini daripada Keluang. Dengan cerita kat highway mengalir utara jam kita ni. Okay, jom kita jumpa kat jalan. Let's jom. Kau hidung pula So okay geng, ni kereta first, kereta Honda, okay, barang. Sebab tahun ni 2 kereta. Ni satu barang, tak berapa banyak kat dalam pun ada mercun. Kita nanti akan ada konten main mercun pula kat Kedah. Okay, ni beg aku apa semua. Ni tak bebel, 2 anak main mercun. Ni kereta lagi satu.
Ni kategori satu barang. Barang pun tak banyak. Adik okok. Sini Ni. Separuh mercun ada kat sini. Ni kipas. Asal nampak macam banyak barang ah. tak ada betul. Okey Honda Wira. Okey. Ni tak baby mercun. Okey geng, jom kita jumpa kat jalan. Dengar-dengar belah-belah utara tadi macam aku cakap hujan. Ni pun macam nak hujan ni. Okey. Jom. Alright geng, kita orang pun dah sampai ke R&R Dengkil, Menghala Utara. Tadi dekat mana kita orang berhenti dekat Pagoh, makan. Lepas tu lepas dah makan dah settle kat Pagoh tu, kita orang gerak masa on the way nak ke sini R&R Dengkil dekat Melaka kot. Hujan lebat, selebat-lebat tidak je. Aku sedap membuta kat dalam ni, baru bangun ni saya. Dan ada perkara beberapa yang berlaku dengan wiper tercabut tadi, kereta Wira ni laju sangat. Tak tidur. Teman suami. Bagus. Kesian. Bagus. Jangan buat tidur pasal sejuk. Kita orang dekat R&R Dengkil. Ni sekarang dah pukul. Mari kita saksikan Pukul berapa tadi? 5.40. Saksikanlah. Kau dekat Singapura pula apa yang buka sini? Yang kita jumpa dekat next location. So alright geng, alhamdulillah kita orang dah selamat sampai ke Kedah. Kita orang sampai tadi pukul 1. Sekarang dah pukul 6.30. Sebab kita orang tidur di Barai 12 jam juga kan. Sebab kita orang ada singgah mana tadi? Singgah mana tadi Syam? Terolak. Kita orang singgah Terolak tadi, ingat nak datang Slim River ke Sungkai ke tak tahu lah. Kita orang ingat datang beraya kan, rumah adik ipar punya kakak. Tapi dia tak ada rumah, tak tahu dia ke mana. Lepas tu berhenti pun nak kata banyak, tak tahu lah sebab kali ni aku banyak tidur geng. And kita berhenti pun kat mana? Kat Pagoh. Lepas tu Tanjung Malim kot. Lepas tu kita orang berhenti kat Dengkil dulu. Lepas tu baru berhenti dekat Tanjung Malim. Itu je lah. Okay, so kita jumpa next content. Sebab aku dah nyanyi dengan korang nak buat konten memang cun kan. Tunggu je nanti. Alright, kita jumpa next. Assalamualaikum.